Jadi orang muda zaman sekarang ni memang takkan terlepas daripada masalah overthinking. Yelah, nak fikir pasal kewangan, nak fikir pasal nak kahwin, nak fikir pasal family, pasal parents, pasal kerjaya, betul tak? Masa saya muda-muda dulu pun, saya pun sama juga. Saya sendiri pun selalu overthinking, especially masa sebelum nak tidur. Okey, dalam video ni saya nak share 3 efficient cara untuk mengatasi masalah overthinking. Yang pertama, cuba you tuliskan apa yang you overthinkingkan tu. Okey, ambil pen, ambil kertas, tulis. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Dan daripada situ, kita akan dapat filter yang mana yang perlu kita overthinkingkan masa tu dan yang mana yang tak perlu pun kita overthinkingkan. Yang kedua adalah ambil tindakan, buat tindakan. Contohnya kalau kita rasa kita nak kahwin lah, okay? Kita nak kahwin, for example, saya dah kahwin, okay? Kita tu korang lah. Okay? Kalau rasa nak kahwin, ambil tindakan. Apa yang you boleh buat? Contohnya prepare dari segi financial, mula menabung, mula saving, ataupun boleh prepare dari segi rohani, maksudnya prepare dari segi ilmu-ilmu perkahwinan ni. Okay? Dan yang ketiga adalah limitkan masa pada social media. Sebab apa? Kadang-kadang kita scroll social media, kita scroll IG, kita scroll TikTok, kita tengok oh ni dah kahwin, kita tengok oh ni dah berjaya, tambah lagi buat kita overthinking. So dengan melimitkan masa untuk keep scrolling social media, stuff like that, ianya membantu untuk kita kurangkan overthinking kita. Atau you guys ada any cara yang korang guna untuk atasi masalah ni, atau you guys ada pandangan, boleh komen. Okay, ingat guys, stay positive.